Ekonomi Malaysia naik 6%, tapi kenapa orang rasa tak kaya? Kau mesti ada nampak ya data terbaru daripada Bank Negara Malaysia yang menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 6% untuk suku tahun kedua 2026. Tetapi saya yakin ya, ramai yang rasa macam tak ada perbezaan pun dalam hidup diorang. Gaji diorang tak ada pun tiba-tiba naik 6%. So sebenarnya 6% ni adalah kadar pertumbuhan KDNK ataupun keluaran dalam negara kasar ataupun GDP bagi suku tahun kedua 2026. KDNK ini bermaksud jumlah nilai barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan dalam negara kita. So bila kita kata ya, ekonomi berkembang sebanyak 6%, ini bermakna aktiviti ekonomi, urus niaga dan pengeluaran kilang-kilang di Malaysia sedang meningkat secara rancak. So angka 6% ini sebenarnya didorong oleh permintaan dalam negeri yang berterusan, perbelanjaan isi rumah dan prestasi ekspor yang baik. Sektor perkilangan pula meningkat sebanyak 7.7% disebabkan permintaan yang tinggi untuk produk elektrik dan elektronik which is E&E, terutama sekali chip yang berkaitan dengan AI boom. Artificial Intelligence boom. Manakala sektor perkhidmatan pula berkembang sebanyak 5.9% disokong oleh ICT dan juga subsektor kewangan. Jadi kalau semua data makro ini nampak cantik, kenapa rakyat biasa macam kita ni tidak rasa? So you see, pertumbuhan ekonomi rancak ini kebanyakannya berlaku dalam sektor industri besar macam AI, semiconductor, ekspor E&E dan pelaburan corporate. Duit berbilion ringgit yang masuk itu berputar dalam industri ini dan juga syarikat-syarikat gergasi sahaja. Sedangkan kenaikan gaji akan mengambil masa yang sangat lama untuk meningkat dan tak bergerak sekali dengan prestasi pertumbuhan KDNK negara. Satu lagi benda yang korang kena faham adalah pasal inflasi dan juga harga barang. Bila kadar inflasi turun, itu bukan bermakna harga barang akan turun. Ia cuma bermaksud harga barang akan naik tetapi pada kadar yang lebih perlahan berbanding dengan tempoh yang sama pada tahun sebelum ini. Dan kita pun kena faham harga barang yang naik jarang akan turun. Okey, kita bagi contoh ya. Kita tengok nasi lemak ayam yang dijual pada harga RM6. Satu hari tu pekedai tu dinaikkan harga jadi RM8. Dia kata because of inflasi agak tinggi. Kalaulah let's say lah harga ayam turun, harga telur turun, harga minyak pun turun, pekedai tu tidak akan menurunkan harga ke RM6. Dia akan kekal pada RM8. Tetapi pada kali ini dia akan kekal pada RM8 tu pada tempoh masa yang agak lama lah. Jadi kalau korang nak dapatkan impak yang banyak bila data ekonomi ni keluar, korang kena berada dalam industri yang tengah berkembang laju macam semiconductor, E&E dan juga AI teknologi. Kalau korang berada dalam sektor yang lain, agak susah lah untuk korang rasa kebaikan perkembangan ekonomi Malaysia ni secara direct ataupun secara banyak. So korang rasa macam mana sekarang ni? Adakah ekonomi Malaysia berada dalam landasan yang betul ataupun tidak? Thank you guys terutama sekali yang tengok video ni sampai habis. Kalau korang nak dapatkan training pengurusan kewangan peribadi, boleh tekan link dekat bio untuk contact my team.